Pernah nampak tak daripada PDF tu kita boleh jadikan dia seperti aplikasi apps untuk kita hyperlinkkan dia kepada link-link tertentu. Jadi daripada PDF tadi Cikgu Nakoya dah linkkan ke aplikasi yang Cikgu Nakoya bangunkan guna AI. So ini adalah aplikasi untuk murid permulaan belajar mengeja dan menulis. So aplikasi apa yang Cikgu Nakoya bangunkan, kita gunakan aplikasi Base44. Macam contoh aktiviti yang disediakan ni, murid dapat type perkataan, huruf-huruf membentuk perkataan, dan daripada aplikasi ni juga kita boleh buat murid dapat mendengar perkataan berdasarkan gambar. Macam-macam aktiviti kita boleh buat. Contohnya macam yang ni, kita drag and drop sahaja, dan dia akan juga berikan pujian kepada murid sekiranya perkataan tersebut betul. Okey, jadi macam mana kita tekan je butang-butang yang Cikgu Nakoya dah link kan. Pelbagai aktiviti kita boleh generate. Macam mana nak generate kan, nanti tunggu di video akan datang. Cikgu Nakoya akan buatkan prompt, tunjuk macam mana kita buat prompt dan sebagainya. Okey, ada beberapa aras untuk aktiviti ni. So Cikgu Nakoya pun dah generate untuk ada halaman selamat datang, tuliskan nama, macam ni mendengar perkataan, dan kita juga boleh sediakan macam latihan pengukuhan dan sebagainya. Okay, kita cuba lagi. Tak nama, tak kelas, dah masuk. Tengok yang ini Cikgu Nakoya buat generate buat roda pula. So untuk buat masa sekarang ada lebih kurang 5 ke 6 aplikasi yang Cikgu Nakoya dah bangunkan guna Base44, dan ada campur juga dengan Canva AI. Tapi yang lebih menarik, Base44 ni Cikgu Nakoya lebih selesa gunakan. Sangat mudah, senang. Apa kata kita tengok lagi macam aktiviti lain ni, murid boleh tekan je, boleh tengok gambar, dan dia boleh kenal perkataan tersebut. Contohnya kita type dekat sini lah. So apa lagi, boleh cuba AI